Saya pernah kena kacau dengan Pontianak masa saya tengah tidur. Hey guys! Okey, cerita dia macam ni. Ramai orang dekat dalam dunia ni lah pernah kena paralyzed sleep, betul tak? Korang pernah kena tindih semua kan? Okey, saya masa kecil memang boleh katakan selalu kena tindih. Memang boleh katakan setiap minggu mesti ada satu hari yang saya kena tindih. Macam tu. Sampai memang okeylah, masa saya selalu kena tindih tu confirm lah saya takut gila. Berdebar-debar kan. Tengah tidur tiba-tiba tak nak bernafas, tak nak bergerak. Lepas tu macam memang seram lah kan. Tapi ada satu time tu, tiba-tiba masa saya tengah kena tindih tu, boleh pula ada suara Pontianak. Macam tu. Itulah suara dia. Saya dengar suara dia nangis. Sebelah saya je, Mat. Korang bayangkan, korang tak boleh bergerak. Korang tak nak bergerak. Nak buka pintu, nak buka mata semua tak boleh. Tapi dalam masa yang korang tak boleh nak bergerak tu, korang dengar suara dia. Macam tu. Lepas tu ada satu time tu, saya tidur dengan atuk saya. Saya tidur dengan atuk saya dekat kampung lah. Masa tu dalam bilik atuk saya, ada atuk saya dan sepupu saya. Tapi atuk saya dah kena stroke lah. Dan dah tak boleh jalan. Tapi stroke hanya sebelah, means sebelah boleh bergerak lah. Masa tu atuk saya tidur lah. Saya pun tidur. Saya pergi sepupu tidur. Masa tu mungkin dalam pukul 3-4 pagi, saya tak tahu. Tiba-tiba saya terjaga. Masa saya tengah tidur dengan dia orang tu. Dan kalau korang nak tahu, atuk saya punya bilik, pintu terbuka. Memang boleh katakan masa tidur tu, kita orang pintu memang buka. Tak tutup pun pintu tu. Tapi, bila saya dah terjaga tu, tiba-tiba saya dengar suara slow-slow. Macam, okey, korang tahu bunyi azan kan? Bunyi azan macam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, like that. So, saya tiba-tiba dengar macam ada suara perempuan. Tapi dia macam bukan suara, dia macam suara macam boleh katakan, apa orang kata, eko-eko, faham tak? Macam gaung-gaung gitu. Dia macam Okey, tapi dia tak cakap pun azan punya words tu lah, macam Allahu Akbar. Dia tak cakap. Dia just dia macam humming. Tapi korang kena ingat, humming tu dia semakin kuat, dia macam slow. Tiba-tiba saya takut lah bila dah bunyi benda tu kan. Macam, suara apa ni? Tapi saya dengar macam suara tu semakin dekat ke pintu. Semakin dekat ke pintu atuk saya. Dia macam suara tu semakin dekat. So masa tu saya memang takut gila. Lepas tu saya tidur, saya terpaksalah tutup mata. Tiba-tiba dah semakin kuat. Tiba-tiba senyap. Bila dah senyap tu, lagilah saya seram. Sebab apa? Dia dah dekat dalam bilik ni ke? So korang pernah tak ada pengalaman pernah kena kacau dengan hantu masa tengah tidur ke? Ataupun kau ternampak ke?